Dalam sunyi sejarah, terdapat banyak jasa yang tidak pernah meminta untuk dikenang, namun tetap hidup dalam denyut nadi sebuah negara. Inilah kisah mereka yang pernah diri di barisan hadapan, menggadai masa, tenaga demi keamanan tanah air tercinta. Pada tahun 1955, lahirlah sebuah wadah perjuangan, Persatuan Bekas Pasukan Keselamatan Negara Malaysia, sebuah platform rasmi yang menghimpunkan mereka yang pernah berkhidmat dalam Angkatan Tentera Darat, Laut, Udara, Pasukan Era Darurat, Polis Kampung, Homeguard dan Pasukan Sukarela Keselamatan Negara. Bukan sekadar sebuah persatuan, tetapi sebuah amanah yang terus digalas. Sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang sah, PBP KNM berdiri sebagai suara dan pelindung kebajikan bekas anggota keselamatan. Mereka terus dijemput menghidupkan semangat kebangsaan, mendidik masyarakat tentang keselamatan dan memperingati jasa yang tidak ternilai. Misi mereka jelas, menjaga kebajikan dan kepentingan bekas anggota keselamatan, serta menyemai semangat patriotisme dan perpaduan dalam jiwa masyarakat. Dengan satu visi, menjadi organisasi unggul dalam memperjuangkan hak dan kebajikan mereka, serta terus menyumbang kepada keselamatan dan keharmonian negara. Kerana jasa mereka, kita mengenal erti aman, dan selagi negara ini berdiri, selagi itu pengorbanan mereka akan terus hidup dalam sejarah yang tidak pernah padam. PBP KNM, jasamu dikenang, selamanya dijulang. Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow Mel.